Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya Arif Rahman bin Hamzah dari tahun 6 Universiti Sains Malaysia ingin menjadi ahli jawatan tinggi pengawas adalah disebabkan pertama, saya ingin mencabar diri saya menjadi pemimpin yang bertanggungjawab apabila melaksanakan tugas yang diberikan. Kedua, saya ingin membentuk sahsiah dan disiplin diri di samping membantu rakan-rakan yang lain. Ketiga, saya ingin mendapatkan pengalaman serta pendidikan awal apabila melanjutkan pelajaran di peringkat tertinggi. Keempat, saya ingin membantu pihak guru membentuk disiplin murid agar menjadi lebih baik. Antara kejayaan-kejayaan yang saya miliki ialah semasa saya tahun 5, saya mendapat tempat pertama dan PBD terbaik, iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah. Semasa saya di KAFA, saya juga mendapat tempat pertama dan PBD terbaik, iaitu Aqidah, Sirah dan Adab. Saya juga dinobatkan sebagai tokoh pelajar KAFA pada tahun 2024 di KAFA Masjid Batu Limau. Saya juga menyertai hafazan peringkat kawasan gurun dan mendapat tempat kedua. Terkini, keputusan UPKK saya mendapat 9A. Semasa saya tahun 4, saya mendapat tempat ke-8 dalam acara merentas desa, peringkat sekolah dan saya menyertai jambori pengakap pada peringkat kebangsaan pada tahun 2023. Untuk maklumat guru-guru dan rekan-rekan, saya menggalas jawatan sebagai pengawas semenjak tahun 2. Harapan saya, jika saya mendapatkan jawatan tersebut, saya akan melaksanakan tugas dengan amanah dan saya akan membantu pihak guru di Sekolah Kebangsaan Batu 4. Akhir kata, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Soalan, siapakah PK petang Sekolah Kebangsaan Batu 4? Encik Khairil Anwar bin Ishaq. Okey, bagus. Baik. Siapakah Menteri Besar Negeri Kedah sekarang? Sanusi. Yang amat berhormat Sanusi, ya ingat? Dia tak boleh. Baik, siapakah Menteri Pelajaran atau Menteri Pendidikan Malaysia? Tak ingat? Baik, siapakah Timbalan Perdana Menteri Malaysia? Timbalan tak ingat? Siapakah Perdana Menteri Malaysia sekarang? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, baik. Apakah cita-cita kamu? Menjadi saintis. Saintis. Jadi kamu berminat dengan sains. Jadi nanti di tingkatan 1, ke manakah hala tuju kamu? Ke sekolah mana yang kamu plan untuk pergi? Ulul Albab atau MRSM. MRSM tu Ulul Albab. Maksudnya MRSM Ulul Albab atau MRSM Premier biasa. Itu saja. Ya. Okey, bagus. Baik. Di manakah terletaknya Universiti Kebangsaan Malaysia? Terletak di Bandar Baru Bangi, Selangor. Okey, baik. Di Kedah ada sebuah universiti. Sebutkan salah satu universiti di Kedah. UUM. UUM. Okey, bagus. Dan soalan yang tidak terjawab dari tadi, apakah nama surau sekolah kita? Surau
Tidak pasti. Tak pasti. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.